Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan teori perkembangan kognitif Vygotsky yang mana ianya terkandung dalam topik teori perkembangan kognitif dalam kursus psikologi pendidikan KPP 3023. Baiklah, kita akan beralih kepada apakah penegasan ataupun latar belakang teori yang diperkenalkan oleh Vygotsky ini. Jadi teori perkembangan kognitif Vygotsky menegaskan bahawa perkembangan pemikiran dan pembelajaran seseorang individu itu berlaku melalui satu, interaksi sosial bahasa dan juga pengaruh budaya. Vygotsky percaya bahawa pembelajaran berlaku terlebih dahulu sebelum perkembangan kognitif dan ianya dibentuk melalui persekitaran sosial. Jadi ada beberapa idea utama dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky yang akan saya bentangkan pada hari ini. Jadi saya menggariskan 5 idea utama dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky. Yang pertama ialah interaksi sosial. Interaksi sosial ini dikatakan sebagai interaksi bersama individu yang lebih berpengetahuan. Sebagai contoh, kanak-kanak belajar dengan berkesan melalui interaksi bersama individu yang lebih pengetahuan. Sebagai contoh, ibu bapa, guru-guru ataupun rakan-rakan sebaya, peers yang lebih mahir di dalam kelas. Idea utama yang kedua yang digariskan dalam teori perkembangan ini ialah budaya dalam pembelajaran. Vygotsky percaya bahawa pembelajaran itu berlaku melalui pengaruh budaya dan sosial. Jadi, perkembangan kognitif bukanlah universal, tetapi ianya bergantung kepada konteks budaya di mana seseorang itu dibesarkan. Idea yang seterusnya digariskan dalam teori perkembangan kognitif Vygotsky ini ialah bahasa sebagai alat kognitif utama. Vygotsky menekankan bahawa bahasa merupakan suatu alat utama dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. Pada peringkat awal, kanak-kanak menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain, iaitu dikenali sebagai bahasa sosial. Dan kemudian ianya berkembang dan akhirnya menjadi ucapan dalaman atau inner speech yang membantu mereka untuk berfikir dengan lebih mendalam dan merancang tindakan secara mental. Seterusnya ialah zon perkembangan proksimal atau ZPD yang merujuk kepada jurang antara tahap kepulihan sebenar kanak-kanak, yakni apa yang boleh dilakukannya dengan sendiri, dengan tahap potensi perkembangan ataupun apa yang boleh dilakukan oleh mereka dengan bantuan seseorang. Sebagai contoh mudah yang boleh diambil ialah seseorang murid tidak mampu menyelesaikan sesuatu tugasan yang kompleks secara bersendirian, tetapi ianya mampu dilakukan sekiranya memperoleh bantuan ataupun bimbingan daripada guru. Dan yang terakhir, idea utama teori perkembangan kognitif Vygotsky ialah sokongan pembelajaran atau scaffolding yang merujuk kepada bantuan sementara yang diberikan oleh guru ataupun rakan sebaya mereka untuk membantu pelajar-pelajar ini menguasai sesuatu kemahiran ataupun sesuatu ilmu yang diperoleh. Dan seterusnya kita beralih kepada implikasi ataupun kesan teori perkembangan kognitif Vygotsky ini terhadap dunia pendidikan terutamanya lah. Jadi yang pertama, kesannya ialah guru bertindak sebagai facilitator ataupun pembimbing yang mana dapat membimbing murid ini untuk belajar dan juga berfikir dalam menyelesaikan masalah. Dan yang kedua, kesannya ialah penekanan kepada komunikasi, perbincangan dan penggunaan bahasa dalam pembelajaran. Maka sebagai kesimpulan yang boleh dibuat
daripada teori perkembangan kognitif Vygotsky ini ialah pembelajaran merupakan suatu proses sosial yang dipengaruhi oleh budaya dan bahasa melalui interaksi dan juga bimbingan serta sokongan yang sesuai. Kanak-kanak ataupun murid ini dapat mengembangkan keupayaan kognitif mereka secara lebih maksimum. Oh ya, jangan lupa akhir sekali untuk imbas kod QR di bawah untuk menjawab soalan-soalan kuis yang disediakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sekian, terima kasih. Jumpa lagi.